mengesahkan laporan dari Pusrawi umpamanya, no conclusive clinical findings suggestive of penetration to the anus and no significant defensive wound on the body of the patient. Sebab itu yang Petua saya tanya kadang-kadang, yang dibicarakan lubang mana saya tidak tahu. Dan saya harap kezaliman-kezaliman ini tidak boleh diteruskan atas nama tuntutan keadilan di negara kita. Saya sebut tadi permulaan dengan kes VK Lingam, karena kes VK Lingam ini tidak terlepas daripada pendakwaan 1998. Jadi Petua kalau dengar Ketua Menggam minta penjelasan sikit pasal VK Lingam. Tahukah Tuan Pau bahawa minggu lepas, iaitu pengerusi kepada dengan izin Operation Review Panels oleh SPRM sendiri di atas desakan awam telah membuat kenyataan bahawa beliau memohon kebenaran daripada Peguam Negara untuk menilai semula laporan tersebut, kerana ia tidak, pada pandangan mereka, tidak menimbulkan keyakinan rakyat. Tetapi sehingga hari ini, selepas seminggu telah berlalu, tidak ada sebarang jawapan pun daripada Peguam Negara. Mohon jelaskan. Yang lebih tua Peguam Negara. Saya pernah tanya Datuk Seri berapa lama lagi. Nak habis saya nak rumuskan. Peguam Negara ini hanya alat politik dan tidak ada kewibawaan untuk meneruskan tanggungjawab dia. Dan beliau selamat ini hanya semata-mata kerana jadi boneka murahan, perkakas orang politik untuk mengesahkan rasuah dan kezaliman yang ada. Kita kemukakan bukti VK Lingam, dan sekarang dipertikaikan oleh panel SPRM. Ditanya, tidak dijawab. Ada Suruhanjaya, ditutup. Ada pendakwaan dan jenayah lain, ditutup. Sebab itulah dia kekal. Ini yang saya tanya dulu, mengapa dalam sistem sekarang dia bercakap soal ketelusan, anti rasuah, boleh pertahankan orang-orang seperti ini. Dan yang dipertuakan harus ingat, bila kita ambil pendirian seperti ini menggunakan ruang ini, kita tentunya akan dicekal, akan dianggap sebagai musuh Peguam Negara, dan itulah sebabnya maka kita terus menanggung tekanan dan kezaliman ini. Seri Gading. Oh bukan. Jadi sebab itu bila ada kenyataan daripada panel SPRM meminta supaya perkara ini dibuka semula kerana panel menganggap wajar. Bayangkan, panel kerajaan SPRM sendiri yang bebas menganggap perlu dikaji semula, diketepikan begitu saja oleh Peguam Negara. Dan Seri Gading memilih untuk pertahankan kerja macam ini atas nama Islam, atas nama kunungnya Melayu. Melayu apa yang nak ketengahkan? Kita nak ketengahkan kalaupun Melayu yang boleh memimpin dan pegang amanah, tidak khianat, tidak kondor kekayaan untuk sebahagian kecil. Melayu ini Melayu ramai, Melayu rakyat Seri Gading, Melayu rakyat Padang Besar, Melayu rakyat Pematang Pau, bukan 3-4 kerat Melayu di atas yang kaya raya. Saya kenal Seri Gading, dan sepatutnya Seri Gading menyokong prinsip ini, seperti mana saya pernah dengar dia sokong dulu. Bukan sokong saya, sokong prinsip ini. Tapi ini kita memilih untuk menyerang dan melindungi penjenayah-penjenayah di atas. Oh, tampau. Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Terima kasih. Saya terima lain dulu, lain sekarang. Yang saya bahaskan ini prinsip. Yang berhormat Kekanda Seri Gading, yang saya bahaskan ini prinsip. Kalau dulu kita tentang rasuah, sekarang kita tentang rasuah. Kalau dulu kita tolak penipuan, sekarang kita harus tolak penipuan. Mengapa harus kita pilih untuk melindungi? Kalau kita sebut, dia kata ini kerana suara pembangkang. Sebab itu saya pilih laporan Suruhanjaya Diraja, laporan yang arif-arif semua dari hakim, kemudian ditutup atas arahan politik oleh Peguam Negara. Jadi oleh demikian, soal VK Lingam itu jangan dibiarkan dipadamkan begitu saja. Kes ini bukan baru. Saya ulangi, sejak laporan PricewaterhouseCoopers report 1995-96
keluar 98 sudah disebut peranan VK Lingam ini menjadi peguam bagi semua syarikat-syarikat besar, tapi masih diberi perlindungan. Kita hairan di negara ini, mengapa orang yang begitu dengan bukti penipuan begitu bukan sekadar dilindungi tapi terus diangkat. Saya nak tunggu je masa bila nak dapat Tan Sri. Tan Sri betul, Tan Sri Datuk yang betul. InsyaAllah. Saya ingin menyebut Badan Kehakiman ini kerana selagi tidak ada perubahan dari bentuk pelantikan, tindakan dan keputusan, maka tidak akan ada keyakinan terhadap sistem dan mengharapkan suatu Badan Kehakiman yang bebas. Saya juga telah tersentuh tadi beberapa hal yang menyentuh dengan SPRM, dan saya harap tidak ada jawapan yang dianggap sepintas lalu, kerana ada kes-kes yang khusus yang telah dibawa, dan saya harap SPRM memulihkan kewibawaan mereka dan menjalankan amanah seperti mana yang dilakukan oleh ramai pegawai-pegawai SPRM yang menjalankan secara profesional, tapi rasa kesal kerana keputusan-keputusan mereka itu diketepikan begitu saja. Dan yang betul, dalam beberapa minit akhir ini saya nak sentuh apa yang saya sebut tadi soal royalti minyak, kerana tarikh yang saya sebut tadi 1966 tu tak tepat. Sebenarnya peraturan Petroleum Mining Act itu memang benar, Continental Shelf Act 1966, kemudian Petroleum Mining Act and the National Land Code, kemudian dikaitkan dengan Emergency Essential Powers Ordinance No. 7 of 1969 yang berkaitan dengan jaminan kedudukan kerajaan-kerajaan negeri, dan ini disahkan oleh Jabatan Peguam Negara sendiri yang mengesahkan kedudukan dan bidang kuasa kerajaan negeri. Dan juga pendirian Petronas, bahawa semua perkara mengenai aktiviti cari gali, pembangunan dan pengeluaran petroleum adalah tertakluk kepada Petroleum Development Act 1974, dan pandangan Petronas ialah, dengan izin, the state's right to petroleum royalties is based on the PDA 74. Under Section 2 of PDA 1974, Petronas was given the entire ownership and exclusive rights to explore and obtain petroleum, whether on onshore or offshore of Malaysia. Jadi oleh kerana undang-undang ini mengesahkan bidang kuasa negeri, kemudian petroleum kemudian diserahkan kepada Petronas, maka ada perjanjian Petronas dengan setiap negeri. Petronas then entered into vesting agreements with each state government in Malaysia, where for each vesting a royalty agreement was entered. Istilahnya sekali lagi, royalty agreement 5% daripada nilai yang dihasilkan. Oleh kerana kita gagal mendapat jaminan daripada kerajaan, berbeza daripada jaminan dibuat oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1975 tatkala menjawab soalan daripada Ketua Pembangkang pada ketika itu, maka kita terpaksalah mengemukakan satu private members bill dengan mengajak semua rakan-rakan, terutama dari Terengganu dan Kelantan, Sabah dan Sarawak, supaya jangan mengkhianati amanah rakyat pada mereka. Amanah rakyat ialah supaya mereka dapat petroleum kepada dan mandat kepada kerajaan negeri supaya disalur dan diagihkan dengan adil. Terima kasih.